Ni aku dekat Tunjung. Tunjung Kelantan. Bukan Negeri Sembilan. Kelantan dekat Aida Tom Yam. Banyak kali dah pesek, adik buat tak cara. Jangan adik dengar kata oh yeah, kalau dik tak tahu cerita. Kadek-kadek dik. Ini orang Kelantan tahu ni. Ikan bekok. Ikan masin kan? Menyalah siapa lagi? Ni makan dengan laksa siam. Dia ni orang Kelantan memang suka bohong apa ni? Laksa bukan yang besar-besar. Itu ke laksa kecil-kecil dia macam super bihun. Yang ini perut bulat. Asam perut bulat. Craving kan? Kalau mana nak makan asam perut bulat, kau datang dekat sini. Dah lah masin sikit lah. Dia masam tapi dia masin sikit lah. Makan dengan asam perut bulat. Bismillahirrahmanirrahim. Tawar geng. Tak rasa. Sebab yang ni dia masin. Okay, siap balik. Sos abang Postman. Dia manis pedas. Sos hijau. Dia bagus. Dia letak cuka tak terlalu banyak supaya kita makan tidak tersedak. Cili abang Trela. Kau buka-buka memang ada telur sotong. Siap balik. Menyala. Siap balik. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut masuk kau siap je lah. Kalau masuk mulut, dia ada liat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dia abang Trela. Sos abang Postman. Berapa gram stick ni? Dia nipis tapi dia besar. Sudu dengan pisau. Kau tengok pisau betul. Ini pisau potong bawang. Ini pisau potong sayur. Ini pisau potong daging. Kau tak ada pisau potong stick ke? Ini pisau apa ni? Lihat. Lihat. Stick dia lihat. Macam ni aku dapat yang tak berapa masak. Dia punya perap dia tak berapa cantik. The best of black pepper. So black pepper dekat dia ni paling sedap. Pedas sikit-sikit ujung-ujung. Sedap. Belut ni rasa dia macam ikan. Dia tak rasa ular, dia tak rasa macam kuda laut, dia tak rasa macam kerang, tak rasa macam kupang, lala. Dia rasa isi dia macam ikan sahaja. Sup belut dia aku cari. Ni dah belut dia. Sup dia win. Kau masuk masam, masin, pedas, ada rasa daun serai, ada rasa macam bahan dekat dalam ni. Memang sedap. Sos belut ni aku bagi 10.